Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back. Guys, hari ni kita akan main satu game yang bertajuk Detektif. Bukan detektif, detektif. Okay. So, game ni sangat sunyi. Berdasarkan main menu, sangat sunyi. So, dia macam akan jadi sedikit awkward. Tapi tak apa. Game ni kita akan menjadi seorang detektif. Dan kerja detektif apa? Kerja detektif adalah menyiasat. Jadi kita akan menyiasat sebuah kes kan bagi jadi kita akan mencari bukti. Kita akan menyiasat lah apa yang perlu dilakukan lah. By the way, dia punya tonton ni bunyi macam apa tu, PS2 zaman-zaman dulu gitu. So ni kredit dia, programming, inilah programmer, texture model, story, bla bla bla, back. Okay, so kita tak ada option. Kita akan terus start game Sunyi guys, sorry Tengoklah nanti macam mana kita cuba mengedit dia, tapi tak apa. Start game. Monday, November 2019, 72. Assalamualaikum. Oh shit, dia ada misai macam apa ni, very detective gitu. Answer the door. Okay. Okay tak guys? Ada resume, ada main menu, volume kita naikkan sikit lah. Sikit lah, tak boleh. Gitu. Sekejap. Ni sikit. Walaupun agak laju untuk korang, tapi saya minta maaf pening lah. Minta maaf. Sorry guys. Edit sikit. Okay. Macam tak ada biasa, tapi tak apa. Siapa ketuk pintu tu? So kita kena answer the door. Tapi kita buat tak tahu je dulu. Astaghfirullahaladzim. Okay. Ada apa tu? Okay, tak apa. Kita ada tadi. Kita ada lah guys. Dia tunjuk lah. So inilah kita detektif. Tak tahu, tapi nampak lah detektif. Wow. Okay. Okay. Kena buat apa ni? Kena buat apa? Kena buka pintu ni. Razor blade used for shaving, cutting, scraping. Okay. So ini, wow, nice. Sekejap, saya teringat sesuatu. Kalau kita bagi tinggi jadi apa guys? Takut lag lah, tapi boleh kot. Ni gambar. Adakah kita sebenarnya seorang yang alhamdulillah is broken. Sorry, macam terlalu lama pula kita duduk sini. Ini kita ni. Apa? Tak pula. Okay. Mana kereta tadi? Okay. Kita teruskan. Lari. Saya tak buat apa-apa. Police officer. Good day, detective. Michael Lovich. Okay. Apa gitu. Okay. Good morning. What do you need? Good morning. Whoa. I'm Officer Strelkov. Hope we didn't wake you up. Okay. No problem. What do you need? Alright, but why are you here? Sekejap. Memang tak ada kata ke? Okay, boleh lah. There's been a murder in the countryside, some 2 hours from here. They need us there. 2 hours? Why do they need us? Sekejap, 2 jam. So panggil aku lah, beza negeri lah tu. Why do they need us? Alright, let's go. Okay, kita tanya kenapa dia perlukan kita. This case is different. That's all they told me. Case ni lain guys. Strange. One more thing, I need to check your ID. Then we'll wait for you at the exit. Kenapa nak kena check ID? Standard procedure.
Macam tu ke? Memang macam tu. Okay, tak apalah. I understand. I'm waiting. Alright, just give me a minute. Kau diam kau jangan masuk. Kan? Dia tunggu kita nak check ID, kita lari. Okay, mana? Memang detektif dalam drama-drama apa suka macam tu lah. Acah-acah duduk dekat apartment macam ni, seorang-seorang macam misteri sangat kan. Identity card. An official document confirming the holder's name, age. Identity card. Lina kata ni apa ni? Aduh, bahasa apa tu lah? Russia. Russia. Taklah. Bukan guys. Tak tahu. Mikhailovich. Name. Fyodor. Surname. Oh, Mikhailovich Fyodor. Okay. So, kita bayar dia. Nah. Okay. Sunyi lah game ni. Memang tak ada lagu lah. Tapi tak apalah, biarlah. Go to the exit. Sekejap, tak nak ambil apa-apa di luar. Kita by the way, sebelum keluar tu kita tutup lah. Okay. Aku dah kata dah, tengok. Boleh ketuk pintu. 12. Kita nasib 11. 11. My birthday. Okay, so tiba-tiba ni 10. Sorry. Ni memang tak ada orang ke? This hallway is only for tenants and their guests. Wow. Dan aku kalau kat Malaysia tak boleh macam ni. Langut-langut nampak nampak hantu. Tengah terbang elok. Aku boleh terbang. Okay. So apa ni? Tak boleh tutup. Tak boleh tutup balik. Oh. Cleaning lady lives here. Ni? Nombor berapa? 7. 6. Dah. Dari. Apa slow? Turun Ai. Macam tak berpenghuni je weh. Buka lah. Benda apa yang kita bayar bil. Oh. Be loyal to your homeland. Kita pergi mana ni guys? Lah, tiba. Ambil buntu Dia ada buntu. Di mana ni? Bila suruh go to the exit, aku jalan. Lah. Aku ingat kan ada macam ada ending lain, kita lari tak nak bertanggungjawab. Ternyata tertipu guys. Tepu. Oh, stamina habis pula. Okay. Jom.
ingat lah, tapi pernah nampak bahasa macam ni, tapi lupa bahasa apa. Biasalah saya ni tak informatif sangat. Dah macam kena tangkap. Investigate the crime scene. Tu boleh jalan pasal tak? Jadi lah guys, bagi jalan tau, tapi macam tak ada apa pun. Sudah 4 kilo. Lumberjack. Where's office? Lumberjack. So kejadian ni dia berlaku dekat tempat ni, tempat potong-potong pokok. Lumberjack semalam. Oh my god, what the fish is happening? Kuning lagi tip aku. Some symbolism, maybe satanic. Three, 4, 7, 1. Part of a code, some sort of password. 3471 perempuan. Yeah. Nak warning boleh, warning. Mana strap tu? Ni. Bukan. Mana? Found anything? It's a female. Killer left a note. Any identification? Aku rasa aneh ya? No, nothing right now. Saya rasa macam pelaku dia bukan orang jahat, macam officer. Macam daripada kalangan anggota ni sendiri. Lepas tu dia macam gitu kan mak. Okay, nothing. No, nothing right now. You think this might be work of some sort of serial killer? Serial killer might be. Mungkin boleh jadi sebab dia macam psycho. Alright, I think your job here is done for today. Lah, tu panggil aku 2 jam perjalanan untuk pergi check, cari dapat note macam tu. It's getting late anyways. Finish if you have something and get in our car. We are going home. Yes. Kita sekejap kita sebagai seorang detektif kan, kita tak boleh terus, tak boleh lompat kan, kita nak terus balik kan. Betul lah guys. Water school. Tak tahu ada apa-apa lagi. Ish tak nak pun. Okay, so kita jalan, kita balik ke kereta. Allah, susahnya lah stamina pun. Yang tu dah cekik naik pun banyak tapi sekarang kita duduk jalan, kita ada kereta lalu jadi our car. Go to your our car lah. 2 hours later sampai rumah. 2 jam semata-mata nak cakap dia tinggalkan notes itu je lah. Macam apa lagi. Kau jangan suruh aku jalan dari bawah pula. Seram pula aku. Kenapa ni? Jangan cakap ada orang perhati kita daripada dalam. Go to your apartment number 11. Memang dah kena jalan sendiri. Buka lah. Aku dah buka dah tadi. Seram gila apartment dia. Tak berani aku nak ketuk-ketuk malam-malam tu. Kita kena pergi ke apartment.
Ya Allah, ya Tuhanku. Sangkut. Oh, betul lah. Tengok malam-malam lagi. Kalau dekat luar negara okey lah guys. Tapi kalau dekat Malaysia ni kan, aku tak tahu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan aku buka langsir ke tadi? Amboi. So, go to sleep. November 21, 1972. Oh. Oh. Dia sendiri buat. Sorry guys, ada bunyi motor lah. Tak tahu lah dengar tak lah mic. Tapi macam tu lah. Sebenarnya tadi saya macam stuck je. Macam ada orang nak keluar kan. Takut dengar bunyi motor. Okay, so kenapa kita berundur? Oh, tu dia dah. Dia ambil gambar dia lekat-lekat. Astaghfirullahaladzim. Sabar. Apa lagi? Officer, morning Fyodor. You've been drinking? What are you doing here? Sure, they still can't identify that girl, but they think someone from that village is responsible. We need to help them in search operation. So, dia pun tak boleh kena pasti lagi perempuan tu. Tapi dia pun shock ada orang dari kampung tu sendiri yang bertanggungjawab atas benda ni. Okay, so kita baran lah, kita baran. Can they do anything without us? And I need your ID again. Come on, man. Sorry, is this a standard procedure? Alright, just give me a minute. ID. Kau dah kenal aku apa ID lagi? Aku dah I have a feeling yang macam kau orang luar. Faham tak? Macam bukan orang, macam dari anggota tu sendiri. Macam awkward. Macam sangat weird. Gitu. Awkward. Macam weird sikit. Faham tak? Macam apa pasal kau nak minta acah-acah? Memang dekat sini ke? Memang kot. Sekejap. I don't think yang okay, tulisan ni ada. Tapi what happened here? Tak tekan. Darah. Oh my god. It's not. Kat sini. Sudah. Siang kan ni? Okay, siang. Sudah. Sudah. It's empty? Aku tak sedar hati . Aku rasa Dah cakap dah tadi guys. Polis tu sendiri yang buat. Orang lain. Tantan dia akan ada darah lagi. Kita exit je. Walko. Kau tak nama dia tadi? Ada darah weh. Kenapa dia tengok? Macam tu? Kenapa dia kena memandang keluar? Jadi tak pandang. Tadi lintas air. Jadi tak pandang.
Look for clues in the search area. Ini clue. Bek. Bek. Ini siapa? Bro. Aku terkejut aku. Aku macam ingatkan muka dia macam luas juga dia punya. Oh, ni bukan crime scene sorry. Mana? Ni apa? Ada notes 5112. Oh tu ada ni lagi simbol 5112. Tadi 7. Tak tahu. Aku ni ingat sekejap lah. Tak ada. Tak. Oh tak ada cukup. Peace. Zero. Dalam ni ada apa? Le. Ini rumah. Aku fikir rumah. Sabar. Aku tengok dulu semua. Memang macam tu je model dia. Okay. Oh ni lah Sharfa. Good job Fyodor. You should stop drinking though. Why do you even care, man? But we still don't know what the code is used for. Yes, we do. Doesn't matter. We'll find it out. I'll drive you home now. Thanks. Aku betul-betul rasa yang macam Molkov ni yang bermasalah lah. Muka dia sangat bermasalah. Molkov nama dia. Apa tak tahu Kof ni. Penatnya aku nak kena naik dekat tingkat rumah sendiri. Macam rasa macam terseksa. Go to your apartment. Boleh tak stop suruh aku jalan sendiri ke apartment? Boleh tak tiba-tiba dah muncul dekat apartment aku? Padam. Nah, sudah. It's broken? Lampu ke? Oh. Keingatkan notes. Siapa tu? Mama. Siapa siap? Hihihi. -16. Boleh kunci ya? Terus apa? Okay, tak apa. Kita tidur. Cik, duit tadi. November 22, 1972. Boleh tak jangan zoom pada dekat macam ni? Dia guruh, kilat, hujan semua dah. Dia ni lelaki. Oh, itu dah buang. Penat dah. Ni ambil ke dia berjahat kita. Ambil dia siap-siap lah. Dia tanya lagi. The fish? Mas.
Follow the blood trail. Wah, pandai dia. Dengan segala guru kilat semua. Okay. Mendung. Pasti dia ke mana? Oh, Mok Hang. Tak payah. Tak payah macam tu. Aku kata dia pasti akan ke sini. Tu lari je tak? Not right now. Sebab kita lari ke situ lah. Simpan stamina, guys. You see what I see? Patut kita boleh main kat sini, guys. Spike the body. Mesti orang yang buat tu kan. Itulah kau daripada awal lagi kejut. What's going on here? Pak Sahab betul kena kejar. Kita pula kena bunuh ya. Confirm lah. Aku saya jalan sebab nanti kot aku kena lari. Get ready jump scare, guys. Confirm dia jauh sikit daripada PC. What's going on here? Find the key. Aku kata dah. Oh, lady tu Thank you for your playing. If you like the game and want to support. Tu bukan tu ke? Makcik tu. Kan? Makcik yang cakap oh lady crazy tu. Biar kebenaran. Ada betul ke? Good game. Pasal game ni. Pasal dia macam vibe horror. Okay guys, just nak bagi tahu yang sekarang saya main waktu dah cerah, waktu pagi tau sekarang ni. Bayangkan dalam keadaan yang cerah macam ni, saya masa lalu dekat koridor waktu kena malam tu kan, waktu malam balik tu kan, dia rasa aura dia sangat lah. Wah, tak perlu lagu guys. Best game ni. Tapi bukan tergantung lah. Dia jadi tanda tanya lah siapa pembunuh tu. Sebab nampak macam makcik tu kan. Tak silap itu makcik yang old lady yang kita tengok tu, yang cakap tu she might be crazy lah gitu. Oh, tak tahulah. Stress. Okay, tak apalah guys. Okay, I give this 5/5. Sangat menarik. Jalan cerita dia sangat menarik. Dan jump scare dia pun, dia bukan jump scare yang pom pam kan. Dia diberikan kita aura-aura yang macam tak sedap gitu. Dia macam guna psychological punya misteri macam tu lah. Okay, tapi tak apa. Pembelajaran hidup, tak payah jadi detektif. Senang cerita. Okay guys, by the way, hari ni adalah waktu fast record game ni. Hari ni adalah puasa pertama. Waktu fast record ni puasa pertama lah. So selamat berpuasa pada semua yang berpuasa. Selamat berpuasa semua. Jangan potong puasa. Okay, so itu je guys. I think itu je lah. See you. Thank you for watching, and jangan lupa like, comment, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye guys.